guys, hari ni kita nak playing twist dekat Melaka, but ramai perempuan jadi semua lambat siap. Sekarang 12. Tengok aku 12. Hari baru gini. So Papa say hi. Apa lah? Papa say hi. Guys. Tinggal lagi Fatana. Yo. Okay, let's go. Kita kena pulangkan kad dulu kat Mama sebab kad ada satu je. Oh my god, my face is looking so kelabu right now. Okay guys, kita dah sampai dekat destinasi pertama iaitu Melaka Heritage. Okay, so kita tengok macam mana scenery dia. Okay, Rumah hantu guys. Ni rumah hantu kiri. Sumpah cantik. Semua warna merah bata. Nampak macam kayu-kayu lah konsep dia. Ini apa? Binian pun nak masuk sekali dalam video. Diorang naik beca dapat duit berapa? Weh guys, ni macam tak payah sampai Cina dah kot. Dah sampai kat Melaka. Banyak je orang Kita orang nak pergi tapi time kecil, so jadi lupa lah. Ini namanya Jonker Walk. Hey guys, we're back. So kita dah sampai. Let's go. Okay guys, kita nak pergi sungai. Let's go. Dia cantik gila sungai ni. Kita nak mati. Sungai. Tak rekod. Aku tak rekod. Tak rekod. Aku tak rekod. Kuat air tu. Kuat air dia. Baik. Comel lah. Jom. Ada anjing. Okay guys, ini kita nak pergi ke Stanford. Jom. Papa. Jom masuk Stanford ni atas. Jom. Ni atas tu. Dah masuk rumah merah. Dia cakap rumah ni adalah nama governess. Banyak nama dia. Setiap tahun dia buat nama. Ni apa? Baca lah. Kompleks. Dia macam longkang lah dulu. Ya. Ya. Longkang zaman dulu cenderamata. Dapat duit Melaka. Ada kat depan sana lah Malaysia. Duit Melaka guys. Ni guys, tempat dulu zaman pemerintahan Belanda. Namanya Sultan Muhammad Shah. Lepas tu, Parameswara berkahwin dengan Putera Pasai. hai Parameswara. Okay. Ni Melayu pada zaman dahulu kala. Cara dia bersanding. Ada berapa balang tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Macam dia kan kena hias kan. Oh ni tinggi weh kata dia, kalau jatuh tak tahu. Tinggi lupa. Kata dia tingginya macam Cina je. Kaum Babel. Ada cuka jamu masyarakat Ceti. Oh, dia orang ada cuka jamu juga. Ini nama ke? Huh? Ini India. Ceti ni dia apa? India. Oh, ayat kan dengan Cina. Kalau pakaian dia. Oh, dengan India, Ceti. Ni Sami tau. Oh, tak terkenal Ceti. Oh. So takut seramnya.
Tadi pergi mesyuarat keluar punya discuss lupa nak rekod. Dah discuss punya educational punya macam tu lah, tak rekod. Papa ambilkan. Itu papa lah. Macam halu. Oh my god. Halu. Kalau kau nak tengok muka abang saya yang solo macam mana datang sini. Malaysia boys of yesterday. Yes. Ini bukan basikal yang dekat rumah tu. Ada lagi? Basikal Mael. Tiba-tiba ada kelapa kat situ. Ke mana-mana ada kelapa. Trofi dalam. Aliran sama aja. Ni pas. Mana? Besar gila kalkulator dia. Tak kenapa tiap ada nak cadangan ada duit tu. Kalkulator lah. Yelah nak bagi sumbangan lah. Nak bagi cadangan mesti ada sumbangan. Okay. Apa nak ini? Saya nak Sejarah mak tak good. Papa punya? Sejarah papa? Sejarah papa. Sejarah hidup sambil kita. Cikgu-cikgu sebenarnya. Family kita semua cikgu. Ya, kita asal pendidik. Tapi nak mengajar orang tak pandai. Guys, kita ni Ada orang lari. cepat naik. Kita takut. Naik. Besar. Macam mana nampak buku ni? Macam buku papa. Wah, dua bahasa lah. Okay. Nice. Dia macam semua pernah nampak kat buku teks sejarah. Sebiji kan? Kalau tak ingat tahulah. Ini baju sekolah Melayu, baju sekolah kita ni. Akak pernah pakai yang tu. Saya pernah pakai yang pinafore tu. Part tu dah satu dulu. Lepas tu yang ni kena pakai kurung. Tapi kena marah lepas tu lah. Dengan abang sendiri. Dia kata tak mengaku adik. So like, oh tak dah, tak free hair lah. Nampak tak? Polis tak ada. Puteri Islam di tengah. Puteri Islam. Puteri Islam. Zul-Zah-Zah. Apa tu? Sekolah dalam waktu saya belajar untuk budak SPM yang sejarah dia belum sampai tahap memuaskan lah untuk keluarga saya yang mak dia cikgu sejarah. So kita silence lah berapa grade yang dia dapat. Kredit pun tak boleh. Oh my god, don't say that. I don't say anything about your grade. So don't say like that. Okay. Saya sebenarnya dah senang dah ni sebab saya tak sihat pergi buat vlog. Kawasan ni besar sebenarnya. Sure. Super besar. Dia macam aspek daripada luar macam kecil je. Tapi sebenarnya besar. Okay. Yang tadi kita pergi tempat pasal sejarah pendidikan kat Malaysia lah. Macam mana dia boleh tertubuh. Macam tu. Kita ni wakil sekolah ke. Aku dah sangat macam pantun 6 kerat ni. Baca dekat sikit. Pantun 6 kerat. 3, 4. Kalau anak pergi ke pekan, beli. Beranak pun beli. Ikan panjang beli dahulu. Kalau anak pergi berjalan, ibu cari, sanak pun cari. Induk semang cari dahulu. Bahasa sangat klasik ya pantun. Ni pantun apa berat? Dia klasik sangat macam kita pun tak faham apa yang cakap sebenarnya. Turun hujan hari dah petang, bunga mawar tumbuhnya subur. Ditiup angin habis tunduk, dipetik jangan dicabutkan. Tanaman puteri hari cawa sudah habis, pokok sebatang telah punah sirih sekapuh. Pasar sudah tempat duduk, penatlah sahaja menantikan buah hati tak muncul jua. Sekian, terima kasih. Wah. Tidak. Kalau benda saya kayak Farida. Lebih nombor novel tu cerita Rom Kampung. Kayak taman cerita berakhir. Kayak anak dara. Dia macam cinta kan? Dia cerita cinta lah.
Dia kena buat suhu sejuk. Manuskrip tak? Manuskrip Sebab ni manuskrip lama. Kenapa? Ada sebab kenapa dia buat suhu sejuk. Kenapa? Nak jaga buku-buku lama. Ini beribu-beratus tahun. Kalau panas dia apa? Sini panas. Muka dia macam rose kan? Macam rose. Ibu. Ya. Okay, sastera-sastrawan ni. Jangan nampak ni. Merdeka. Bukan. Ni Baba Ahmad. Bukan. Papa. Ni Baba. muka Baba. Halo. Ya. Our mother is missing. I forgot that our mother also a doctor in the sastra. But it's not sastra, it's like history. So Ekor di mana? there is no her here. There is no her. There is no her because she's so young. Because that's why it doesn't. Yang. Yeah, so young. Kenapa dia sangat dia? Guys, dalam museum Guys. tak ada buku Mama. Tapi betul, buku mama memang ada dekat dalam museum. Betul tak Mama? Dekat main-main museum je. mana? Tapi kat sini lah. Dekat sini lah, bukan dekat Stanford ni. Mama bagi satu. Oh my god, Mama. Our Mama name Siti. Dot. Carilah. Let's go. Mama tak ada lah. Apa? Jom. Hati-hati. Okay. Kita baru je habis daripada melawat tapak sastrawan. So we don't know what else we want to go. Maybe macam nak balik kot, nak beli makan aiskrim. Santai sangat. Tadi tulis kita dapat banyak. Apa ni? Education, learning, knowledge. Hati-hati, tinggi tau ni. Ini tinggi. Batu ni tinggi tu apa? Batu tinggi. Hari tu macam keluar. Ulat bulu. Hey no. Okay. We got and we gain a lot of knowledge. We gain a lot of knowledge, guys. So don't forget to like, subscribe and share. No. Tak habis lagi lah. Jom. Buat dia. Kelakar weh. Macam tu lah. Macam ni? Bapa tak apa. Ha? Bapa. Macam mana bang? Macam mana? Lelaki macam mana? Macam ni. Kan kencing betul lah. Gambar kat sana. Tapi disebabkan sebelum ni dia buka kat bawah tu. Tapi kali ni tak buka. So pokok meninggi menghalang kita punya kecantikan gambar. Yes. Itu gayat. Gayat.